nak pergi beli baju raya. Dah pukul berapa dah ni? Nanti lambatlah. Kita nak pergi keluar lagi. Kalau ia pun basuhlah muka tu dulu. Jangan bulan-bulan puasa ni setan dah kena ikat. Ni ada lagi ni. Mana? Tu. Wah, kenapa tak siap lagi? Cepatlah siap. Awak siap dulu. Saya siap kejap je. Nak tunggu orang make up lagi. Dah pukul jam. Nak suruh orang make up dalam kereta. Tak nak pula. Okey. Saya siap kejap Awak tak siap lagi ke? Ush, glowing je muka. Nak jumpa siapa? Ingat ada seorang je nak glowing. Orang pun nak glowing juga. Tunggu apa lagi? Siaplah cepat. Jap. Awak dah siap? Saya tak siap lagi. Saya tak suruhkan awak siap cepat-cepat tadi. Tapi tadi awak pakai apa kat muka? Tadi pakai peeling serum dari G2G. Saya pun nak kulit cantik juga sebelum raya. Padahal saya tengok tadi dah tinggal separuh botolnya. Rupanya dia pakai kita punya. Nanti beli yang baru saya tak kira. Yelah. Dah, jom siap dalam kereta. Kan senang kalau dari tadi siap dalam kereta. Awak dah salah. Siapa suruh siap dulu? Saya tak siap lagi. Kita juga salah. Malang betul je tu.